Kawe tadi, oh Allah. Jeng. Oi, jeng nak Terengganu. Oh. Jeng. Dari jeli ho LPD. Assalamualaikum. Kembali kita di Syapali TV. Hari ini kita kembali ke Paroi untuk pertemuan Negeri Sembilan bersama bertemu dengan Kelantan. Okey, untuk perlawanan terakhir bagi pusingan pertama ni, kita tengok, kita mengharapkan kemenangan 3 mata. Okey, kalau tak menang kali ni, tak dapat Acik kau nak khabar apa dah. Mula kita masuk, ambil aura jap. Dah. Okey, saya sekarang ni berada di Stadium Tun Rahman di Paroi. Nampak sekarang ni suasana tengah beli tiket. Ramai penyokong hari ni. Rasa dijangkakan hari ni kemungkinan penyokong hampir 3,000 lah, 3,000. Sebab kita main away ni. Hari ni Kelantan tuan rumah. Ya. Dah lama tak bersiaran. Bukan sebab kita bonci, bukan sebab kita merajuk. Tapi yolah merajuk betul. Sebenarnya cuba menenangkan diri. Kalau nak cerita prestasi ni, kita rasa semua orang tahulah. Tapi kita tak nak menekan-nekan Bona lah kan. Sebab apa kalau kita tekankan, jadi isu pula. Betul. Lagi satu kita nak tunjuk kat semua orang, bola sepak Negeri Sembilan Masih lagi hidup sebenarnya. Tengok. Masih hidup, nampak? Orang ramai. Jokong mai lagi ni. Sebab orang sayang lagi Negeri Sembilan ni. Betul. Bukan kita kata kita ni tak sokong ataupun kita kritik, kita benci, tak. Semua ada hak sebenarnya. Tapi yalah, walaupun kita sebagai penyokong ni masih lagi sayang pada pasukan, kita mengharapkan kepada pihak pengurusan dan juga jurulatih serta pemain, tengoklah macam mana harapan penyokong ni. Ini last game untuk first round. Ya betul. Lepas itu kita akan mulakan second round dengan JDT. Kita akan main home. Jadi Paroi. kalau rasa nak dapatkan balik impak 25,000 orang, malam ni kau kena menang. Sebab penyokong Johor dah bagi hin. Yo. Penyokong Johor dah bagi hin. Sebab kan tak ada orang nak menyokong kan. Kita tak mengharapkan satu keputusan drastik lah. Kita tahu kan JDT di level mana. Yes. Tetapi sekurang-kurang apa ada yang semangat. dipersembahkan untuk first game di awal liga dapat kita terjemahkan kembali di Stadium Paroi Betul. dengan game yang melawan. Itu cerita pasal JDT lah. Tapi hari ni kita cerita pasal Kelantan. Okey lah. Kelantan the Real Warrior. The Real FC. Warrior. Ya, that's Kelantan pun dalam Liga dia bawah itu. Liga, yo. Kita 6 dia nombor 7. Dan harus diingat Brunei semakin mengekori rapat dengan poin yang sama. Betul. Kau golak-golak Brunei ya. Kau golak-golak Brunei dulu kan. Sekarang ni Brunei sama poin. Kalau hari ni kita kalah, Brunei akan terus menghambat kita. Betul. Nanti kita tengok keadaan permainan game malam ni. Macam mana keadaan Kita pun tak tahu siapa first 11 malam ni. Dan kita makan persembahan yang baiklah oleh pemain-pemain kita. Dan malam ni. harap kita tutup untuk first round ni dengan keputusan yang baik malam ni. Dan macam Fatah cakap, mungkin akan ada satu ataupun dua kemasukan player baru, baru seperti mana yang diwar-warkan. Jadi dah bagi hin lah. Ada bagi hin lah. CEO pun dah bagi hin. Dan kita harapkan yang ganti yang akan masuk lepas ni menurih lah. Dengan cousin pada anak buah pada Takumi. Oh. Takumam lah. Takumum. Okeylah. Kita jumpa malam dalam nanti. Alright. Kita jangan pecah Oh Allah. Oh, baik tu. Ha.
Ringkas. Okey. 2-0. Tamat. Oh, ada Boleh alau tu. tamat perlawanan 2-0. Panik lah. Saya boleh katakan Luki 2 gol. Lokman kembali mendapat sentuhan. Tapi banyak kelemahan di beberapa posisi. Kalau kita tengok bahagian pertahanan agak longgar, Bahagian tengah agak longgar. especially Philip. Terus terang cakap Philip out. Philip okey. Kosong. Bila dia tak ada second half, dia tak ada siapa nak ambil. Terus terang cakap Philip out. Ini jujur lah. Dan kemasukan beberapa pemain sebagai pemain gantian pun Mana pun tak nampak ada. tak mampu untuk mengisi. Tak boleh. Jadi Penutup season penutup untuk first final round, okey. first away game kita menang. Mudah-mudahan ianya menjadi Kebangkitan untuk pusingan kedua nanti. Bertemu dengan JDT. yes, JDT berapa bulan kita pun tak tahu. banyak Berapa bulan tu? JDT 9 bulan kemungkinan lah. banyak kelemahan yang perlu diperbaiki, diperhalusi. InsyaAllah kita akan comeback untuk second round. Jempol lah nanti. Dan kita harap juga lah penyokong-penyokong untuk kembali Ya, betul. membanjiri Stadium Tunku Abdul Rahman. Bagi semangat sikit lah. Semua maju, saya pun maju sebenarnya, tapi lah Sebab kan Philip kita datang mainannya. Kau yang kelihatan pun sampai. Oh, kali sembilan. Yang orang ni 9 balik pilih. okay. Jumpa Okay. lagi. Alright. Obin jangan Obin, siapa di TV. Jumpa lagi. Baik. Mampu boh. Patut pinggir. Gila, Itu- kawan mutu. Kita gerak daripada Kota Baru pukul Pukul berapa? pukul 11 pagi. Dari Kota Baru 11 pagi. sebab pagi. Kita sampai Melang pukul Pukul apa? 7:30 maghrib. Dia tengok kawan dok sana pukul 3 petang. 3 petang kau beli petang lu buat sama petang.